Tepung bungkus adalah kuih tradisi yang sangat sedap, sangat digemari dan rare, susah kita nak jumpa. Jom saksikan video. Mula-mula sekali saya suka tepung beras 1,5 cawan. Okey, ini saya menggunakan cawan sukatan cawan metrik. 1 cawan tepung beras dan juga sukat setengah cawan lagi. Setengah cawan tepung beras. Garam setengah sudu teh. Santan kotak yang ini 200 ml. Okey, saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang ke semuanya. Okey, saya bilas dengan 4 cawan air. Okey. Dan saya masukkan air 4 cawan air. Dan saya kacau-kacau dulu sehingga tidak ada lagi tepung-tepung yang berketul. Kita tekan-tekan guna spatula. Kalau tak ada spatula, gunakan senduk biasa pun boleh ya kawan. Okey, masa ni kita boleh rasa sama ada masin atau tak, sebab kita nak bahagian putih ni sedikit terasa masinnya. Dan kemudian saya masukkan selai daun pandan, saya potongkan 2. Okey, dan buka api dan kita jangan berhenti kacau. Okey, kita jangan berhenti kacau. Dan api tak boleh kuat sebab kita tak nak yang di bawah tepung tu akan hangus pada dasar kuali kita ni. So kita kacau-kacau macam ni sampailah dia memekat. Saya tambahkan lagi garam supaya kita dapat rasa yang kita inginkan tu. Okey, setelah saya masak 5 minit, inilah hasil kejadian. Tepung ni, rancangan tepung kita ni mula melompat-lompat dan mula memekat. Tapi belum siap lagi dan kita jangan berhenti kacau. Kacau lagi sehingga dia lebih pekat daripada ini. Okey, dan sekarang saya tutupkan api. Nanti jangan risau ya, sebab nanti yang cair ni dia akan memekat juga nanti. Sebab kuali kita ni masih panas lagi. Dan pasti dia akan lebih pekat nanti. So sekarang saya nak siapkan bahan seterusnya. Okey, sekarang dah siap dah lapisan putih untuk kuih tepung bungkus saya pada kali ini. Dan saya pergi pada proses seterusnya untuk buat bancuhan ataupun adunan tepung pulut di dalam tepung bungkus tu. Bahan yang saya perlukan adalah tepung pulut. Saya gunakan 2 cawan. Cawan yang pertama tepung pulut. Cawan kedua tepung pulut. Dan juga setengah cawan tepung
gandum. Setengah cawan tepung gandum. Saya masukkan juga sedikit garam. Saya ada pewarna hijau dan juga air biasa 1 cawan. So saya masukkan dulu air ni sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kacau-kacau dulu. Dan masukkan lagi air ni. Okey, saya terus masukkan pewarna hijau ni. Agak-agak je ya. Okey. Okay, saya standby lagi air setengah cawan sebab kita agak-agak je. Kita bantu dia sehingga boleh diuli. So saya akan gunakan tangan. Tangan ni cuci bersih-bersih dulu. Okay, lebih mudah kita menggunakan tangan. So saya kacau-kacau dulu macam ni. So perhatikan, kita ni boleh tambah sikit-sikit air lagi, tapi jangan terlajak ya. Kalau lembik nanti kita susah. Kalau lembik nanti kita susah ya nak tambah-tambah tepung. Okey, ni just nice. Dan cuma kita gaulkan dia sehingga jadi adunan yang macam ni. Okey, kita bersihkan semua tepung-tepung yang masih belum melekat tu. Sehinggalah dapat adunan yang macam ni. Okey, dah siap. Okey, boleh dicubit dan boleh dibentuk macam ni, bermakna dah siap. Okey, sekarang kita proses untuk membungkus tepung bungkus kita. Okey, di sini saya dah siapkan daun yang sesuai. Okey, dan ini adalah inti yang telah saya buat. Nanti saya akan berikan resepi inti ni sebab saya tak tunjuk, saya tak record waktu saya buat inti ni. Okey, inti dia dah cantik, dah kering macam ni. So bolehlah terus kita gunakan. Okey. Okey, ni inti kita dah siap. Ini tepung kita yang putih tadi. Dan ini untuk yang hijau tu. Sekarang saya sapukan sedikit minyak pada daun ni supaya nanti kuih kita tak melekat. Okey, sekarang saya akan mulakan membungkus. Saya ambil lebih kurang 1 sendok macam tu. Rata-ratakan sedikit tepung ni. Saya ambil adunan hijau ni. Lebih kurang 30 gram macam tu. Saya ambil daun yang kecil dan saya akan lepaskan pada daun ni secara bentuk oval macam ni. Okay. Dan kemudian saya just balikkan. Buat tepi macam tu senang. Kita tekapkan di sini. Dah lama tak buat, agak kekok lah sedikit kawan. Sebab kita jarang nak buat. Sesekali je bila kita ingin sangat baru kita buat.
Dan kita letakkan inti secukupnya. Kalau suka banyak, letaklah banyak. Kalau suka sikit, letak sikit. Saya letak macam tu. Okey, saya letak macam ni. Okey, saya letak macam ni inti dan kita gulunglah seperti biasa. Okey, daun saya ni agak masih keras dan mungkin perlu dilayur, ataupun saya rasa tak perlu. Inilah hasil tepung bungkus saya yang pertama. Alhamdulillah, dah siap satu. Buatlah sehingga habis. Ulangi proses yang sama. Dan letaklah pada pengukus kita macam ni. Kita buat yang kedua. Letakkan minyak. Letakkan campur warna putih tadi tepung untuk kulit luar. Tepung bungkus kita. Dan saya ambil pancuran yang berwarna hijau ni. Saya ambil tepung yang berwarna hijau ni, tepung pulut, dan tekapkan di sini. Okey. Dan letakkan inti. Dan gulunglah seperti biasa. Dah set 6. Okey. Dah siap. Dah siap 7 dan boleh mula mengukus. Panaskan kukusan. Tapi saya nak siapkan dulu ya semuanya.
kukus 20 minit ataupun sehingga masak. Alhamdulillah, akhirnya siap juga kuih tepung bungkus yang saya buat kali ni. Sebenarnya ada banyak versi tepung bungkus, dan yang saya buat ni adalah yang selalu mak saya buatkan untuk kami adik-beradik sewaktu kecil dahulu. So, ia sangat menggamit memori. Sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini. Moga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sabar dah nak rasa ya. Yummy. Tapi ni masih panas lagi, sebab tu dia agak lembik lagi.